Weh, kau masih tradisional ah? Iya. Jadi apa nama mangau ni kau nama ni? Oh, mana kok padi. Kau sedang mangan dia tu deh. Ah. Sedang mangan tu. Kau mana duduk ah? Santai sih. Iya. Apa sana? Tak salah kita kasih tu sana ya. Beko kalau kasih tu kita nyopilin pusik mimin ke sana ya. Okey, sana mimin ucapkan mohon maaf lahir dan batin kerana kita ke hari raya Idul Adha sana ya. Jadi di sana di video nan kini ko kita ka berkunjung ke Jorong Sawah Taluk Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, seperti apa pesona di sini beko sana ya, mari ikuti mimin sampai selesai. Okey sana, lanjut. Mari kita mulai perjalanan kita di Kampung Nerancak ke sana ya. Kita cuba belok ke kiri sana ya. Mari. Dan ikut sana adalah pertama kali mimin berkunjung ke kampung yang ikut sana. Ayo tinggalkan pesan di kolom komentar dulu sana daun apa kok kira-kira namanya. Kalau kecik mimin ni ko namanya daun jarak sana ya. Kalau kampung sana apa sana? Komentar sana ya. Itu lanjut ke situ. Kita cari dulu sana ya beberapa warga di situ. Kalau cuaca di situ sana sedang elok nampak sana ya. Dingin bana ida, angin bana ida. Ya. Kau udah sana. Assalamualaikum anda. Waalaikumsalam. Kau sedang mangan dia tu deh. Sedang mangan tu. Kau mana duduk ah? Santai sih. Iya. Dak pergi ke sawah ini dah. Iya dah jalan dah. Oh dah libur dah liburan dah ya. Jalan dah dah bisa. Oh dah bisa lah jalan dah. Memang tungkek ambil. Oh betul ya. Jadi umur lah barang dia tu. Enggak 70 ya dah. 70 ya, iyalah banyak nak. Ya. Ada anak di rantau deh. Lah itu pun tak ada pulang doh. Lah berapa tahun ni tak pulang? Tak sampai pomi. Enggak 5 tahun lah. 5 tahun. Yo. Woi masya-Allah lah lama ya. Ya. 5 tahun. 6 ya. 5 je 6 tak ya? Iya. Masya-Allah. Ada doa untuk beliau tak? Sehat selalu tak? Sehat selalu lah nak ya. Yo. Itu dia dan sudah sembahyang tu dan duang sana. Yo. Keramik terau ang. Yo. Itu dan dia sudah sembahyang nak lambat. Yo. Mari kita lanjutkan perjalanan kita di kampung nan masih asri ke sana ya. Masih terasa di sana pesona kampung sana ya. Colah sana cali ya. Masya Allah sana. Tepu sana. Tak salah kita kasih tu sana ya. Beko kalau kasih tu kita nyopilin pusik mimin ke sana ya. Itu kasih kosel lah. Kita cuba cari beberapa warga ke sana ya. Ke sana Labara lamo du sana tidak nampak ente kai ko kwa. Ada karambi, ada kayu tu macam di dalam di bawah dangau namanya kalau baso mimin, kalau baso sana nama tu. Wah, di bawah rumah gadang sana ya. Itu langsung saya ke situ sana.
Oi. Kau cak lala sana Kuah. Kau kalau panen padi orang sana kuah. Kalau panen padi aku dicari orang kau. Kau tongkang nama. Kalau di kampung sana nama tu. Kau sana. Kau dapur mungkin sana. Tu lanjut ke dalam tu sana ya. Oi. Kau ada kamumu sana. Kamumu dalam sana kamumu dalam sama jatuh malayang salaronyo. Ko ilmu setinggi tagak. Kau dak sumayang guna sana. Ada lah pantun cik sana ya. Kita lanjut ke dalam sana. Mudah-mudahan ada orang dalam sana ya. Kuah. Kau lah jauh mana main ke dalam sana. Kalau ikut kuning. Dia kuning sana. Kunyit atau kuning sana. Ada orang sana. Kamar orang sana. Mungkin kau pergi ke ladang lah sana ya. Ui. Ya masih serius kau sana. Assalamualaikum dah. Ui. Sedang mangga dah. Masya Allah, kau ya tak rasa mana? Masih jo tungku dah. Kau tradisional mana yang ngek tu dah? Tumbek kopi dah. Woi, mas apa nama jorong sekolah dah? Jorong Sawataluak. Jorong Sawataluak. Nagari Cupak. Kecamatan Gunung Talang. Jadi masuk masih Gunung Talang tadi dah ya. Dak pergi ke ladang dah ni dah. Pergi dah ya. Ya dah izin nak cek calik kampung dah ya. Kasih dah. Kita lanjut sana. Kau dulu ni. Assalamualaikum ni. Kau sedang mangau ni kau? Sedang menyapu rumah. Nyapu rumah. Dak pergi kapur ni lah. Pergi ke ladang. Gini dah. Libur ni lah ya. Pere ni lah nak. Ini semangat cari ni ya. Kini kita cuba ke rumah yang itu sana ya. Mimin sangat penasaran seperti apa keadaan di rumah yang itu sana ya. Kita langsung calik ke situ. Kalau kita perhatikan sana padi di sebelah kiri kita masih baru bertanam lah sana ya. Baru bertanam. Kalau di sebelah kanan kita sana itulah siap panen dia nak. Ya siap panen. Sana. Jadi di belakang rumahku sana langsung parak atau ba'a sana. Dia model parak tak berbatasan langsung jo parak. Itu hampir sampai di rumahku sana. Mudah-mudahan ada orang di sini sana ya. Langsung di bawah rumahku padi sana ya. Jadi kalau sintak lalu orang punya rumahku sana langsung nyosambui di padi. Ya encak tempat tinggal ya. Ada orang udah sana. Assalamualaikum. Sedang mana adik-adik kah? Sedang santai saya. Ya. Dak pergi sekolah kini tu. Dari Karayu. Ui, Karayu ya. Lah kelas berapa? Kelas 2. Kau kelas berapa seorang kah? Kelas 2. 3. Kelas 2. 2. Seorang sampai. Berarti tu abang ya. Ada nenek ya. Kan. Nek, Assalamualaikum nek. Aku nenek sedang mana tu? Santai saya. Santai dulu. Ala barau umur tu? 80 kurang step. 80. Masya Allah. Tapi tetap sihat ya.
Ni, le boleh awak situ ni. Tak boleh ada ni situ lah senak ya. Kita belok kanan senak ya. Dah. Kita belok kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Mandaki senak, mandaki. Assalamualaikum anda. Salam. Sedang mangan dia tu. Kau duduk Oh duduk saya. Dak PK sawah ini dah. Ndak. Oi dak dah. Umur dah berapa tu? Alanan 7 ni ya. 67. Ya. Masya-Allah, apa rahsia tu lah masih sihat ya? Apa rahsia tu dah? Biar sehat. Ha? Apa rahsianya li sehat tadi Pak? Dah, do rahsia dah. Makan lah. Makan ya. Makan rahsia nak. Ya. Ayo deh sini nak cari ke lekang deh ya. Ayo cari lagi. Kita cari ke lekang sana ya. Cari uni tu sedang mangga sana. Oi. Kau masih tradisional nampak sana. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Oi, kau alah mengopi Uni kah? Alah. Alah. Woi, kau masih tradisional ah. Iya. Jadi apa nama mangga Uni kau nama ni? Oh, manokok padi. Jadi sana iko namanya manokok padi.